Hello teman-teman, apa khabar semuanya? Hari ini saya nak buat satu aktiviti iaitu memotong. Bukan menjantas, saya nak potong terus pohon ni dipanggil pokok bidara. I think siapa yang tahu tu boleh Google, siapa yang mempunyai kepercayaan apa dia pohon bidara ni, bagus jugalah. Saya tanam sebab ada perkongsian dari seorang seller kat nursery, pohon ni bagus untuk jaga rumah and so forth. Jadi saya salah tempat lah, sebab tempat itu adalah kemasukan pipe gas dengan pipe air saya. Jadi takut kena marah, so saya potong dia sebelum dia membesar. Sekarang dah besar guys, subur betul dia tu. Saya kena potong pohon ni sebab dia amat membahaya kepada dua pipe saya yang penting, iaitu pipe gas dengan pipe air. So saya kena potong habis, lepas tu saya akan bagi racun supaya dia tak tumbuh lagi guys. Jom ikutin video saya, tapi saya nak share barang yang saya pakai untuk potong tu memang saya dah idam lama guys. Senang dipakai. Tengok rumah saya, video saya sebelum ni potong bunga-bunga kat depan amat cepat. Okey, tapi jangan lupa tengok video saya dari mula sampai akhir. Jangan lupa klik like, comment, share and subscribe. Thank you. Hari ini sangat panas guys kat luar. So panas terik. Sepatutnya saya mulakan pemotongan pohon ni dari awal pagi, tapi terlambat bangun. Awal bangun pun buat kerja lain, then terfikir saya ni suka buat benda yang kita kan ad hoc. Kalau kita buat ad hoc tanpa perancangan tu bagus. Jadi macam kerja saya ni tak kritikal sangat. Tengok kat belakang tu gambar barang saya belum lagi habis. So hari ini panas terik, saya tak mengambil masa lama lah buat benda tu. Kalau masa yang lama saya memang awal start. So saya akan menggunakan satu mesin pemotongan. Memang saya lama dah idam, senang potong. Senang pakai lah guys. Saya bukan nak promo produk ya, tapi kecanggihan benda ni. Tapi harga pun boleh tahan. Tapi berbaloi. Kalau you kena jaga elok-elok, so dia akan berkhidmat dengan you all bekerja lah buat potongan semua. So ini saya pakai, dia memang macam panggil chainsaw. So tajam ni guys, tajam. Saya beli ni boleh tahan tu. Taklah beribu lemon, below 1000 macam tu. So special ni dia kalau you tak on ni, okay, you on ni dia akan berjalan. So yang ini untuk protect the blade. Kalau you tak nak, you awal pegang ni, potong dia macam ni. Okay, so ini dia. You boleh tahu sama ada bateri dia masih ada. So yang ini mana bateri dia tadi? Allah, saya lupa letak balik guys. So bateri dia boleh tahan selama 20 minit macam tu lah. Kalau kerja banyak tu. Tapi saya beli spare part, spare bateri ni lah. Kalau kerja pemotongan tu lama. Tapi you kena rehat mesin ni. Okay. Seterusnya saya gunakan globe. Ingat pakai globe ni. Tapi globe ni terlalu pendek. Sebab takut duri-duri kena ni. Ini bagus ni, tebal. So saya ambil keputusan guna yang lebih panjang lagi lah. Panjang tu macam ni. Okay. Ni tebal guys, so duri tak boleh masuk. Sebab pohon tu memang banyak duri halus. Ni, so tangan saya tak kena lah. So saya kena stand saya punya kamera. So saya pakai dua lah. Okay guys, panas terik. Hopefully saya dapat buat pemotongan dengan cepat. Saya ni tak tahan panas. Jom. Siapa tak tahu pohon bidara, ini dia guys. Dia membesar dengan cepat. Ini saya punya pipe gas lah. Yang sebelah tu, yang ni. Kat belakang tu pipe air saya. So dua-dua batang ni kat sini. Tengok dia dah keras lah batang ni guys. Tak boleh alih. Takut ni mengacau pipe gas saya ni. So saya kena potong. Nasib ada protection tu hari, suruh tukang plumber masukkan pipe tu dalam PVC. Jaga dia lah. Sebab PVC ni memang yang tahan lama.
So kalau tak tahu macam mana rupa dia, macam ni. Suka dia tempat saya ni tumbuh guys. Tadi saya dah potong, lupa ambil video. Ini pohon dia yang besar. Ini pohon yang lama-lama ni. Saya kena alih. Oh sorry, saya kena alih. Tengok duri dia tajam dah. Bahaya, saya kena potong-potong sikit. Saya kena potong, kemudian potong ni alih. Demi keselamatan guys. Tengok dia tumbuh dengan subur. Tadi saya telah potong. Ni tajam tu. Saya tak ke tepi. Tengok duri dia guys, panjang. Kalau ada budak kecil tak boleh. Saya alih ni buat sementara. Ini dia yang dah potong. Daun tu boleh ambil simpan. Okay. Saya potong sikit-sikit lah. Saya nak pakai glove dulu. Tengok glove ni. Panas terit guys, panas terit. Aduh, tengok ni. Ni tebal ni. Lama dah beli. Saya terpaksa potong sebab mengganggu peraliran pipe gas saya dengan air. Marah nanti Sesko dengan waterboard. Ataupun saya sendiri kena tanggung kalau bocor. Okey. Kena tarik ni. Ni. Kena potong dahan-dahan yang kecil dulu. Aduh. Okey, sudah. Mari kita tarik ya pohon yang telah saya potong. Nak test tajam juga ni guys. Kena pakai 2 glove. Yuk tengok ni guys. Duri dia ni halus. Dekat kampung pun saya tanam ni guys. Saya tarik. Aduh, melekat. Tarik. Nah. Ni. Letak tepi dulu. Potong yang tu. Aduh. Panas. Okay guys, kamu tengok saya sudah potong ni. Nampak kemas dan luas. So saya risau ni, ini pipe gas. Lama dah, tak ingat tahun berapa kita pasang. Kemudian ini meter air, Sarawak Water, ini Sarawak Gas. At least dia orang dapat baca meter reading. Ini kita kena cabut. Yang itu saya kena selongkar sebab urat dia dah membesar dalam tu. Tu semua pipe guys. So yang ini kat luar saya kena alihkan dulu ya. Buka gate ni tak. Ini kat luar rumah saya guys. Tengok. Saya dah potong. Besar, tengok dia blok meter air tu. Saya kena potong.
kita pengguna yang baik. Okey. Saya kena mendongak dia dulu. Macam ni. Tajam ni guys, tajam. Saya ambil globe saya satu lagi. Kena pasang globe ni guys. Ini tebal ni. Boleh tahan. Beli dekat kedai murah. So saya tajam ni. Aduh. Kena tarik guys. Tengok ni. Wih. Aduh. Saya alih ke sini. Nak potong dia pendek sikit. Nah. Sudah habis bateri ni, mau tukar. Okay guys, saya biar dia ke tepi dulu, nanti kita keringkan. So yang ini saya biar dulu guys, biar dia kering. Saya akan gunting kecil-kecil lah. Senang buat kompos. So yang ini sudah kemas. Pohon bidara ni. Okay. Taklah dia orang susah sangat nak tengok saya punya meter air. Ini according to Sarawak Energy, Sarawak Gas. You kena bayar sendiri, deal dengan kontraktor ni. Nak tukar ni semua. Yang Sarawak Gas provide, cuma inilah dia dah tukar itu hari usang dengan ini. Kalau saya berjalan, saya make sure tutup gas ni. Tengok ni, dah usang. Nanti saya suruh vendor tu lah. Tapi kena bayar sendiri, heran aku. Kenapa kita pula yang tengok ni
yang tanggung, kan kita bayar gas tu. Yang ini lagi,